Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Raja Tahira, wartawan dari Intan Channel. Hari ini SMK Seri Intan akan mengadakan program nilam dan kempen galakan membaca bagi menarik minat pelajar-pelajar untuk membaca. Untuk gambaran yang selanjutnya, saya serahkan kepada kru Intan Channel yang lain. Program nilam dan galakan membaca peringkat SMK Seri Intan. Membaca. Awak faham istilah membaca? Membaca ni kena ada buku, kena ada bahan untuk dibaca, kena ada tempat untuk membaca. Kalau di sekolah kita ini, tempat yang semua orang tahu untuk membaca di mana? Di pusat sumber sekolah. Sebab itulah majlis ini diselenggarakan, diuruskan oleh pusat sumber sekolah. Bagaimanakah perasaan cikgu menyambut program galakan membaca ini? Saya rasa teruja lah. Jadi saya rasa bila kita buat pelancaran nilam ni, harap-harapnya semua pelajar Seri Intan ni ambil bahagian dalam aktiviti nilam. Jadi maknanya saya nak harap lepas ni ramai lagi pelajar-pelajar yang masuk ke PSS untuk membaca dan membuat pinjaman buku. Apakah objektif program ini? Objektif program ini utama sekali lah untuk memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar tentang kewajipan mereka untuk menjalankan aktiviti nilam. Jadi bila mereka membuat aktiviti nilam, bermakna bahawa mereka akan lebih banyak membaca. Bila banyak membaca, maka diharapkan daripada aktiviti membaca ini akan menambahkan lagi ilmu pengetahuan mereka dalam pelbagai bidang. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sekian saja liputan kami pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari.